like to talk with you. Pagi ni kita akan sarapan di Sedili, nasi dagang. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out on a walk with you. Kita dah sampai di Pekan Sedili. Kat sini ada kedai nasi dagang nasi dagang warung Long Na. So ini antara yang favourite orang bila sampai sini. Hopefully ada seat ni. Kalau kita sampai pun dah agak lewat, dekat pukul 9 dah. Biasanya kalau kat sini ni nak kena sampai sebelum pukul 8.30 tu memang sedang elok lah. Lokasi kedai ni sebelah Jalan Besar di persimpangan traffic light Sedili ke arah Kota Tinggi dan juga Tanjung Balau. So meja pun ada, boleh tahan banyak juga lah. Cuma kalau time peak hours memang betul-betul ramai orang. Dia dah bungkus siap-siap dalam ni ikan tongkap dan juga pokok leko. Dan kita ada pulut panggang. Dia saya tak faham. Ada lagi. Okey, nama saya Wahab. Dipanggil warung Kak Long Nasi Dagang di Tanjung Sedili dan juga di Kota Tinggi. Kota Tinggi pun ada. Jalan Niaga 9. Oh. Sana buka 8 pagi cuma pukul 1 tengah hari. Sini 6 pagi sampai pukul 2 petang. Yang sini nak pagi hingga 10 petang. Kita macam-macam menu di sini, nasi dagang, nasi kerabu, nasi minyak, sate bakar, sate goreng. Dan juga keropok rekod semua kita barang buat sendiri semua. Semua buat sendiri. Tak ada beli orang punya lah. Dan kita ada yang frozen sekali. Oh. Sate goreng frozen ada gambar dia kat sana tu. Kita ada yang frozen sekali semualah. Frozen tu pun boleh dapatkan dekat kedai sini atau Boleh kat mana? dapat kat sini boleh, kat Kota Tinggi boleh. Mana kalau nak Kota Tinggi telefon WhatsApp kita buat kat sana. Okey. Gitu Ada hantar ke kedai-kedai juga lah. tak ada, semua kita jual sendiri semua. Oh, jual sendiri. Barang buat sendiri. Dan kita ada apa ni? Makanan kari pak ikan pun ada, sate goreng pun ada, keropok. Ni nama dia kuih pau. Oh, yang ni kuih pau. Darahnya inti ikan. Oh, kuih pau. Ya, sate bakar pun ada, kuih akak pun kita pakai temaga. Oh, pakai Semua original lagi lah semua. Pakai original. Dah berapa tahun berniaga sini, Mak? Ni dah 12 tahun dah. 12 tahun lah Kota dah 3 tahun lebih dah. 3 tahun lebih lah. Yang kat Kota. Alhamdulillah. Kota dekat mana? Jalan Niaga 7. Niaga 7 dekat area Belakang kat kawasan Joran Bagus. Oh, Joran Bagus. Ini Joran Bagus, belakang sikit tu ada kedai tepi, kedai lok tepi tu. Oh, kedai luar tepi lah. Dia bukan warung lah, maknanya kedai Kedai. luar. Oh. Boleh makan kat situ sekali lah. Sama juga macam ini lah. Dia punya Sama. menu semua sama. Ya. Menu kita buat lagu sini, tu buat ke sana semua. Oh, mana dapur kat sini lah. Dapur kat sini lah semua. Dapur Okay. kita. Jadi maintain, dia punya tu semua maintain Ya, lah. alhamdulillah lah semua. Macam-macam. Tu nasi dagang kita pakai besi besar tu lah. Ini hari yang, kalau hari yang esok, lebih sikit besi, 2 besi pakai. Alhamdulillah rezeki ya. Okey gang, kita dah makan tadi dekat warung Kak Long Na nasi dagang. So tadi pun kita dah berbual dengan owner. Dia ada satu lagi kedai sebenarnya dekat Kota Tinggi pun ada satu kedai. Dekat area belakang Joran Bagus ada satu lagi kedai, sama juga nama dia. Dan dia pun ada menjual barang-barang frozen. Sata frozen, kopok leko, nasi dagang frozen ada? Ada, mana ada. Yang itulah apa nama yang frozen tu, dia pun ada juga produk dia sendiri. Cuma boleh kena dapatkan dekat kedai dia dekat sini ataupun yang dekat kota. Dia setakat ni belum diadakan lagi lah, sebab dia orang tadi aku tengok dia punya dapur, dia orang semua buat kat sini. Dapur semua kat sini. Dia masak semua kat sini, lepas tu dia hantar ke branch yang dekat kota. Okey. Explore tempat lain pula. 12 seconds later.
Kita meneruskan perjalanan ke Mersing. Sekarang kita sedang melalui Sedili. Sebelah ni adalah jalan untuk ke campsite Logok campsite, Logok dan Tiger Base Camp dan juga Fiziz campsite. Depan ni. So nampaknya depan ni jalan bakal dibesarkan. Pembesaran jalan sedang dilakukan. Oh, highway ni. Okey, depan ni sempang masuk campsite. Tapi kita akan terus menuju ke Mersing. Oh, nampaknya kilang ni dah dibesarkan lah. Depan sempang ni ada kilang sawit ni. Jalan ni dibesarkan dan nampak ada pembinaan kilang baru juga. Estate. Apa nama estate tu? Logok. Estate Logok lah Logok. Pasir Logok. Estate Pasir Logok. Change is constant, learning to flow. All the unknown, lemons thrown. May look different from what you've dreamed. Oh, ini dia Pulau Mawar, laluan ke Pulau Mawar. Di sepanjang laluan penyambung ni banyak chalet-chalet di tepi jalan. Colors and contrast making it art. What if happy can be built? Tuning into all that's good. Okey, kita dah sampai di pantai Penyambung. Lucky I learned what lemons can do. Lucky they let me here with you. Lucky. Okey geng, kita dah sampai di pantai Teluk Penyambung. Teluk Penyambung nama dia? Pantai Penyambung saja ke? Pantai Penyambung. Kita dah sampai di Pantai Penyambung. So tadi sepanjang perjalanan kita melalui beberapa resort dan juga campsite lah. Salah satunya kita pernah camping kat situ, Radiant Teluk Sari. Dan yang lain-lain tu kita belum pernah explore lagi lah. Nanti on the way balik kita akan explore juga kali lah. Tengok. So memang banyak lah kawasan peranginan kat sini. Untuk lepak-lepak saya saja pun boleh tepi jalan ni. Parking tepi jalan ni. Yang tadi jalan masuk tadi ada nampak tempat parking. Jadi ramai orang parking kat sana. Oh, ni jeti baru ni. Sebelum ni tak ada ni. Kan? Sebelum ni tak ada ni. Sebelum ni kita pernah datang tapi tak, jeti ni tak ada ni. Antara yang baru dibangunkan semula. Oh, cantik. Jacket is no match for the bitterness in Okey, jeti Lestari ke Penyambung. Okey, ni laluan masuk ke jeti Lestari. Cantik. your text me. I embrace it. Quick and teeth, carving letters in the paper sheets. Origami paper, slow to unfolding. You are the one. Menggunakan lampu solar malam-malam cantik ni. Kan ada cahaya dekat sepanjang laluan jeti ni. This whole Laut Cina Selatan. Ada beberapa pulau di depan ni. somehow consoling me. This whole Tadi kalau kata kita jalan terus, sana tu menuju ke Pasir Lanon yang ada view laluan naik bukit tu menghadap ke laut cantik tu. Nanti kita tengok sama ada kita akan ke sana atau tidak. So ini keadaan terbaru di Pantai Penyambung. Tak tahu bila siap ni tapi yang last kita datang tak ada. Dah 2 tahun, setahun lebih juga. So yang terbaru macam inilah. Ada jeti cantik. Jom kita jalan yang belah sana pula. Kat sana tadi ada jual kopi kan. Ramai lagi tak orang? Dah boleh kot kita beli kopi Vietnam. Kopi Vietnam jagung manis.
Siapa yang nak bayar? Kulit leher cendawan Inoki. View dekat pantai Penyambung ni memang cantik lah kan. Memang cantik. Just lepak-lepak je kat tepi ni pun. Tengok dia punya batu-batu ni macam ada kemerahan sikit. Pasir ni. Pasir. Lepas tu laut dia. Air laut dia pun biru sedikit kehijauan. Lepas tu belakang tu ada gunung-gunung. Gunung pula apa? Pulau. Memang ini view. Memang cantik lah. Ni pokok apa ni? Oh lama. Ada pokok dekat macam Pangkin bus stop ni. Ini tempat parking dia. Luas. Ada roundabout belah sana pun ada, boleh parking juga rasanya tu. Aku rasa ni diorang yang parking ni kebanyakannya ni pergi mancing lah naik bot. Dia diorang parking kat sini tu. Sebab orangnya tak berapa ramai sangat. Tapi kereta banyak. Mungkin diorang pergi ni jeti ni naik bot pergi mancing. Ni depan ni pun nampak ada bawa pancing. Lagi mancing tu. Oh, ni parking untuk pengunjung dan juga penyewa gerai. So ni laluan masuk ke jeti. Download Quran tulisan tangan dan produk digital lain secara percuma. Hanya scan QR code di skrin sekarang. Dan kalau anda terdetik untuk letakkan sedikit harga pada setiap produk, kami amat menghargainya sebagai semangat untuk kami terus berkongsi. Kalau rasa bermanfaat, sudi-sudikan subscribe dan beri sokongan kepada channel kami. Terima kasih. Kenderaan bermotor lalu sini, pejalan kaki. Okey, kita jalan kaki. Pemandangan view daripada jeti ke arah parking kereta. Oh, dekat tepi-tepi ni banyak joran batang pancing ni. Diorang dah letak. Tapi diorang relax-relax, maring-maring. Kucing berteduh kat bawah ni. Bang, ni bot pergi mana? Pulau? Oh, pulau mana? Ada package jalan-jalan ke macam mana? Oh, ada package je lah. Package tu beli mana? Sini. Berapa bang sekali naik? Satu bot 350. Maknanya kalau satu di kongsi-kongsi ni 350 jalan. Kalau tak ada tunggu lah. Tunggu. Ha? Tak ada tunggu-tunggu lah. Oh, siapa nak 350 jalan lah. Mana area, cover area mana? Bawah belakang-belakang ni. Untuk mancing ke jalan-jalan je? Jalan-jalan je lah. Oh, mancing lain lah. Oh, okey, faham. So ini untuk pusing-pusing pulau geng. Ada bot ni. Kucing ni dia standby ni. Dapat ikan, nanti dia panggil tuan dia. Lepas tu nanti dapatlah bahagian kat dia. Ambil upah tolong jagakan joran. Kat depan jeti Penyambung ni ada kuda geng. Aku tak tahu ni kuda ni perhiasan ke boleh tonggang. Boleh tonggang sih. Ada tak ada pelana. Tak ada pelana, perhiasan apa? Ikan celup tepung. Dah siap tak kopi tadi? Dah okey. Kopi jalanan kopi Vietnam. Jom kita cari tempat duduk kat depan tu. Kena kopi tu. Apa nama tadi? Berbola ikan. Daripada kedai apa nama? Nasi dagang kat Long Na. Dan kita minum, makan bersama dengan kopi Vietnam ni. Menyegarkan. Okey dah, jom kita ke lokasi seterusnya, Pasir Lanun. Indah Ubi Resort di Pantai Penyambung. So atas ni pun ada kabin Ada kontena kabin.
So ni jalan menuju ke pantai Pasir Lanon. Berhenti sekejap menuju ke viewpoint. So ni daripada Ui, curam lah. Ni daripada atas sini. Bawah tu tebing. Dengar lagi bunyi ni. Okey, ni adakah ini paling tinggi? Oh, ini kot paling tinggi. So ini puncak paling tinggi lah. Laluan naik Pasir Lanon. Tu kat bawah tu boleh nampak ada bot yang tadi kot, yang 350 pusing-pusing pulau di sekitar penyambung. Sana Pasir Lanon. So kalau kita terus dia akan menuju ke Pasir Lanon. Ada campsite rasanya kat sana. So kita dah masuk ke kawasan pantai Pasir Lanon. So ni campsite ni, Sojourn Escape. Boleh masuk ke? Okey, kita dah sampai di pantai Pasir Lanon. Tadi turun bukit. Dia akan terus sampai ke ni lah. Dan penghujung dia ada campsite lah, Sojourn Escape. So ini memang boleh camping kat sini. Nampak orang semua berjalan ke arah sana. Ada chalet ke? Depan ni pantai cantik lah. Dia ni pantai landai. Jom ke destinasi seterusnya. Okey, geng. Apa? Cash? Okey, geng. Kita dah sampai di Pulau Mawar. So, untuk masuk, satu kepala RM5 lah. Satu kepala RM5, dua orang RM10. 8 pagi hingga 6 petang. Pukul berapa sampai pukul apa? Kita daripada 8 pagi sampai 6.30. Sampai 6.30 petang. Ni mana kalau masuk ni, air masih lagi surut? Ke petang ni dah? Surut. On the way surut. Dijangka pasang pukul apa? Nak bajet-bajet juga. Kok balik kena berenang. Tak. Dia memang tak ni Memang tak naik? Dia kalau yang belah kanan tu, dia boleh je pasang ke surut ke, dia boleh je pergi. Oh, tetap boleh pergi juga? Tak naik air. Oh, okey. Ada cash. Ni RM10 sekejap Okey, geng. Ni dia punya peta Pulau Mawar Mesing. Itu letak dekat dashboard kereta nanti sampai 6.30 petang. Okey, boleh jalan-jalan tu. Jarak total 163 meter. Oi. Tak apalah, kita explore. Mana yang senang-senang je kot. Naik. Air pasang pukul 5. 2.1 pukul 5. Yang lain semua 1.5, 1.6, 1.7. 1.7 tu apa? Meter? Ha. Oh, ketinggian air lah. Betul. Oh, maknanya kalau 1 point berapa yang air tu? Dua kan. Kalau 2 tu dah, air dah naik lah. Tapi masih lagi, yang mana tadi kata pasang? Yang sini? Sini je boleh pergi. Oh, sini je boleh pergi. Betul-betul surut baru boleh pergi. Oh, yang ini tadi kata kalau betul-betul surut boleh Kalau jalan. nak pergi ni nanti parking kat ujung sana tu tak ada tempat parking, lepas tu jalan kaki lah. Cross Sekarang- pasir ni masuk dalam hutan belok kanan. Nanti ada signboard, ada tali Oh, okey. sampai sini. Sampai ke sini lah. Yang ini mana macam-macam mana pun memang tetap boleh lalu lah. Betul. Oh, okey, faham. Kalau camping kat mana? Camping tak kisah mana-mana. Bayar RM5 boleh camping? Tak. Oh, lain. Kalau yang tu balik hari boleh juga buka kemah. Cuma sampai pukul 6.30 petang je lah. Kalau camping 25 seorang, dia dah include sekali dengan toilet. 1 malam. 1 malam? Seorang. Toiletnya sini? Betul, sini je. Mandi belakang, toilet depan. Oh, ni orang camping kan ni? Betul. Kemah sendiri ke kemah sini? Mas sendiri. Diorang bawa sendiri lah? Sebab sama je semua tu? Dia ada Satu geng program. ada program Okey. Boleh lain kali kita datang camping. Baik, masih Lek? Okey, kita dah dapatkan sedikit tadi maklumat berkenaan dengan Pulau Mawar ni. So, berdasarkan maklumat yang diberi tu, kita akan explore. Tadi katanya yang kalau seberang yang belok kiri tu yang ada masa-masa dia lah.
Tapi yang kalau kita nak lalu ni, insya-Allah dia kata kalau pasang pun tetap boleh lalu juga. Bukan bawa kereta kan, parking kan. Parking. Dia suruh parking mana tadi? Depan weh. Ujung. Ujung sana lah tempat kita parking. Okey, kita dah sampai yang tapak parking yang paling ujung dekat Pulau Mawar. So tadi yang dimaklumkan kita boleh parking kat sini, lepas tu kita boleh berjalan kaki menuju ke Pulau Mawar yang kat depan tu lah. Oh, tu rasanya yang gerbang tu kat depan tu lah. So berdasarkan maklumat jadual air pasang surut tadi, dijangka air pasang dalam pukul 5 lebih lah. So maknanya selamat lah ni, kita boleh explore. Cuma yang ke pulau yang belah sana tu tadi dia kata perlu bergantung pada jadual air pasang surut lah. Yang selebihnya walaupun air pasang tapi tetap boleh lalu katanya. Macam boleh, tu lah Jimny tu lalu lah. Tapi Jimny lah. Kalau kita naik Ion ni, kita berada dekat benteng pasir dekat tengah-tengah ni. Sebelah kiri kita laut, sebelah kanan juga laut. So benteng pasir ni tegak menuju ke Pulau Mawar. Ada penerangan berkenaan Mersing Geopark. So inilah dia. Keluasan daratan dia adalah 2,856 km persegi. Keseluruhan Mersing ni lah Geopark. So kat sini ada Pulau Batu Gajah, Tanjung Penyabung, Pulau Sibu, Taman Negara Endau Rompin, Bandar Mersing dan juga Pulau Ao. So ini adalah Mersing Geopark punya peta lah. 300 juta tahun dulu ni, ini adalah sebahagian daripada pusat letusan volkano Mersing. 300 juta tahun. Ni macam ni lah terhasilnya bentuk muka bumi Mersing ni. Ini tempat boleh nak ber-OOTD. Wah, syok lah Jimny ni. Boleh pergi sampai ke pulau. Kita sekarang berada di laluan benteng pasir di antara pantai Mersing dan juga Pulau Mawar. So kiri kanan kita adalah laut. So macam yang staff dia cakap tadi lah, nampak gaya memang yang kat pasir ni memang tak dinaiki air ni. Yang belah sini ada kesan air surut. Sebelah sana pun pantai pun ada kesan, tapi tak surut sangat lah. Yang belah sini surut habis ni. Kesan air dia sampai depan ni. Wih, bahaya tu ada pintu. Boleh buka? Okey kan. So kita dah explore kawasan ujung ni. So ada banyak spot-spot untuk ber-OOTD. Ya, ada macam-macam bentuk-bentuk ni. Bolehlah nak bergambar-gambar kan. Dan kat sini juga boleh camping. Cuma dia agak jauh sikit dengan tandas. Tandas dekat area depan pintu masuk tu. Kalau piknik okey, sesuai sini. Camping pun boleh. Stargazing sini Oh okey, satu lagi. Kawasan ni boleh stargazing sebab dia jauh daripada ni lah, cahaya-cahaya lampu. Jadi malam antara lokasi yang sesuai untuk stargazing. Okey, so kita akan ke depan semula, pergi toilet, lepas tu kita terus ke tengok campsite yang lain. Ni pun ada kemah-kemah, ada camper yang camping kat sini. Lambang bintang ni maksudnya apa? Oh, bukan kawasan stargazing je. OOTD lah, OOTD area. Ni ada benda macam pintu gerbang. Oh, boleh kot. Maknanya frame berlatar belakangkan Pulau Mawar ke. Oh, ni ada bangkin dijadikan tempat untuk piknik, tak makanan. Ni tempat OOTD. Latar belakang dia macam rumah kampung Melayu. Ni camping. Camping, oh okey lah.
Ni camping ke piknik? Piknik kot. Sebab camping ni tandas mana sana Oh. Kalau sini pun okey lah, tak adalah jauh sangat daripada tandas. Ngadap pantai laut. Okey, yang ini ngadap ke laut. Oh, yang ini ngadap ke apa tu? Pokok-pokok tu. Oh, ni ngadap ke laut lah. Rasalah lagi cantik ngadap laut ni. Grup kita dia nak kemah sana. Ni apa? Surau Oh, siap ada surau Ni. Ni surau sana ni. So tandas berada di kawasan registrationnya tempat ni. So mana kalau camping kat sini memang sesuai lah. Dekat je dengan tandas. Yang belah-belah depan sini pun tadi nampak okey lah. Dekat juga. Can we talk now? Okey geng. Berhampiran dengan tadi Pulau Mama. On the way ke Mersing kita singgah sekejap dekat ni. Pantai Teluk Gorik. So yang ni pun banyak parking. Ada pantai semualah tapi tak semeriah yang tempat yang kita pergi tadi lah. Dalam PLKN ni Oh, depan ni pun ada tandas. Ada tandas awam ni. Tapi berpagar semua tak tahu macam mana dia masuk. So, tempat ni kurang mendapat sambutan kot. Tapi rasanya kalau kata cuti panjang, memang ramai juga tempat-tempatnya ni pun. Biasa kat dalam ni Dalam ni tu hari kita pergi kan. Ambil gambar video. PLKN. So sekarang kita akan menuju ke mana? Teluk Buih. Okey, teruskan ke Teluk Buih pula. Maybe this will be a better time after a fall. I feel what I'm So ni sempang untuk ke Air Papan dan juga apa tadi? Tanjung? Teluk Buih. Air Papan dan Teluk Buih. Sempang ke kiri ni. Kat mana tadi kalau kita sana pun boleh tembus sini juga. Campsite. Kat sini pun ada Bukit Selantai. Campsite. crossing over stationary lines. Should be biggest in the boxes on the list of ways we've tried. Mean what you say what you mean. Ada ni lah pasar nelayan lah. Jom geng, halang-halang kita ada kat sini. Cuba kita tengok pasar dia. So dekat jeti Teluk Buih ni pun ada pasar ikan. Dan juga ada, nampak kat sini pun ada resort ni, Fishing Bay Resort. Resort ni hak milik persendirian. So tak boleh simply masuk lah, unless guest ikut. Can we slow this down? Watching your face turn away from mine. Maybe we're losing. So pasar tadi rasanya pemancing-pemancing dia orang akan jual kat sini kot. Nampak dia macam-macam jenis ikan tadi. So ni jeti Teluk Buih. So ni antara lokasi pendaratan ikan dekat area apa nama pantai sini lah. Mean what you say what you mean. Kat depan ni pun ada ni macam ada function, majlis kahwin kot. It's better to show something and not show anything. Don't wanna be wrong. So tempat ni nama dia Kampung Stay Teluk Buih. Nampak ada kemudahan komplit lah kat sini. Ada Dewan Samudra dan juga homestay dia ni lah. So maknanya boleh juga kalau nak stay dekat sini lah, ada homestay ni. Cuma tak pasti lagi macam mana. Pelawat berdaftar saja. Oh maknanya untuk pelawat sajalah. Ni unit-unit yang ada lah. Pulau Mertang, Pulau Mesirip, Pulau Gual, Pulau Ibul, Pulau Lima, Pulau Simbang, Pulau Lanting, Pulau Mentigi. So homestay yang ada ni, nama dia berdasarkan nama-nama pulau. Jom kita ke next destination. Don't wanna be
persinggahan kita di Mersing sebelum kita bertolak pulang ke Pasir Gudang. So kita sekarang berada di perusahaan keropok Haji Ramli. So kita singgah sini sekejap untuk mencari keropok. Ikan apa? Tak boleh. Cap perahu layar. Oh, yang ni ikan parang. Oh, dia ada tulis yang ni. Yang ni ikan parang. Yang lain, ni pun ada satu jenis lagi yang jenis macam ini. Ini tak bagi tahu ikan apa. Oh, ni ikan kerisi. Yang gelap tamban. Kerisi pun gelap juga. Tak, dia macam merah-merah. Oh, okey. Ha, yang nipis sedap. Rangup-rangup. Yang ni tamban nipis . Yang sana tadi tamban tapi tebal. Okey, geng. So kita dah beli keropok, singgah sekejap sini. Kita on the way ke Pasir Gudang. Okay, alright. Jumpa di next vlog. Change is constant, learning to